Apakah najis mutawassithah? Bagaimana cara menyucikannya? Najis ada 3 bahagian. Pertama dia panggil mukhaffafatun, mufa'alatun, ringan cara basuhnya. Ambil tisu, anak bayi laki-laki tu dia kecil, atas tepak stopok, ambil tisu, ambil dulu sampai hilang, tinggal basuh saja. Tangan yang bersih, genjih air. Bila genjih, hukumnya sah dah, boleh semayang atas tu. Itu mukhaffafah. Mughallazah sangat berat. Apa berat? Nabi kata idza walagha qalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'a. Bila datang anjing minum air dalam berdi kamu, basuh berdi itu 7 kali. Ulahu nabi turab, satu basuhannya mesti air tanah. Tu babi dan anjing. Ada 3 jenis. 3 jenis ni najis mughallazah. Pertama anjing, kedua babi, ketiga benda. Wa ma yatawalladu minhuma, anak yang lahir daripada salah seekor 2 ekor ni. Faham? Lain pada mukhaffafah, lain pada mughallazah, itulah mutawassithah. Mutawassithah bahasa Arab, bahasa Melayu sederhana. Tidak ringan sangat pakai genji saja, tidak berat sampai kena 7 kali. Tengah-tengah, sedang-sedang. Itu mutawassithah, sedang-sedang. Lagu mana? Lain pada najis anjing babi, lain daripada najis kanak-kanak yang menyusu maknya tak sampai 2 tahun. Apa dia? Lain ya. Darah, tai ayam, tai itik, tai lembu, tai kucing, tai orang laki-laki, faham? Tai orang dewasa, air kecil orang dewasa, air kecil kanak-kanak perempuan, mutah dan sebagainya. Tak?